akan ada dua je susah. Kau nak susah sekarang atau kau nak susah kemudian? Ramai orang tuan-tuan, dia pilih susah kemudian. Hari ini dia nak bersenang-senang dulu, relax dahulu. Relax. Okey, tak apalah, cukup lah yang apa aku dapat. Alhamdulillah, asalkan apa rezeki Allah bagi ni cukup dah. Itu mindset kita tuan-tuan. Bila kita ada mindset macam ni, maksudnya kita sebenarnya sedang memilih yang kita nak susah kemudian. Tuan-tuan, ingat susah kemudian ni senang ke tuan-tuan? Sangat menyeksa kan? Tuan-tuan lihat kalau tuan-tuan ambil keputusan untuk susah kemudian, waktu tuan-tuan susah kemudian, waktu itu tuan-tuan dah pada umur persaraan 55, 60 tahun. Masa itu tuan-tuan, kudrat tuan-tuan dah tak ada, tenaga tuan-tuan dah tak ada. Untuk tuan-tuan nak ubah kehidupan sangat susah. Saya ni tuan-tuan, kalau ada anak-anak muda bang kan? Anak tua? Alamak, anak tua. Kalau ada anak-anak muda tuan-tuan, range umur bawah saya, tanya saya bang macam mana nak buat, 1000 satu cara saya boleh kongsikan. Tapi kalau datang anak tua, dek, acik ni umur dah dekat 70 tahun, hutang acik banyak ni, macam mana acik nak mulakan bisnes ni, acik nak bayar untuk hutang acik, komitmen acik. Saya tak tahu nak bagi jalan macam mana tuan-tuan. Duit tak ada, tenaga tak ada, macam mana cara? Ingat, susah kemudian ni senang ke? Susah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita mengharapkan pada duit KDBSP tuan-tuan, tengok data KDBSP. 50% tuan-tuan, rakyat Malaysia yang terima duit KDBSP, selepas duit 2 tahun, duitnya habis. Bekerja berpuluh tahun, duit tu boleh habis dalam masa 2 tahun. Lebih 70% rakyat Malaysia yang terima duit KDBSP tak sampai 100,000 pun. Kalau kita bersara umur 55, kita ada masa umur dalam 15 tahun untuk kita nak hidup tanpa bekerja. 15 tahun nak hidup tuan-tuan. Kalau 1 bulan kita ambil 2,000 je, setahun 24,000. Setahun 24,000 tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan, dalam masa 4 tahun sahaja, duit 100,000 tu boleh habis. Lagi 11 tahun, 13 tahun tu tuan-tuan nak hidup dengan apa? Duit anak-anak tuan-tuan. Kita jangan mengharapkan macam tu tuan-tuan. Sama juga macam pencen. Tuan-tuan, kalau kita bekerja kuat hari ini, kita mengharapkan pencen, katakan gaji terakhir kita 7,000. Selepas kita pencen tuan-tuan, kita tak akan dapat 7,000, kita akan dapat kurang daripada separuh. Bukan 3,500 tuan-tuan. Sebab itu 7,000 tu dah termasuk enam. Kita akan dapat kurang daripada itu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita duit ditolak 200 pun kita dah menggigil. 200 gaji kita ditolak oleh majikan pun kita dah menggigil. Ini kan tolak separuh. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan tak masa depan tuan-tuan macam mana? Sebab itu tuan-tuan, ambil pilihan susah sekarang. Itu yang saya buat masa saya bujang.